Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebentar tadi kita dah tengok Darth Vader dia main muzik. Kalau Darth Vader tu dia main pedang, memang berbeza. Hari ni kita akan bincangkan beberapa pair. Okey, sekarang musim sakit tekak, jadi suara pun dah macam Darth Vader lebih kurang. Okey, macam semua tahu, sekarang dah bulan 12. Bila bulan 12, janganlah kita trade ikut kita punya nafsu ataupun tamak kita keluar. Kita trade lah dengan cara berhati-hati. Macam saya cakap, forex ni bukannya satu tempat untuk kita mencari kekayaan. Okey, tapi kita kena harus kontrol. Kita kena manage, kita kena lindungi apa yang kita ada. Okay, first kali sini ada pair Euro Japan. Euro Japan dia ada resistance, support, resistance, support. Okay, first kali kita detect trend dalam tempoh 3 bulan. Trend adalah sell. Bila sell, tak kira ni ada candle, kita akan cari peluang untuk sell saja. Macam setelah malam ni, okay, saya terlepas, tak boleh sell limit di sini. Jadi jangan risau, kita akan ambil area sell berhampiran dengan resistance. Okay, kalau break atas ni, jadi tak perlulah kita nak lapis-lapis lagi. Okay, sampai sini ya tahap last sekali. Kalau yang suka lapis sampai sini last untuk lapis, lepas tu atas tak payah lapis. Sebab kemungkinan kita akan bila break saja resistance atas, kemungkinan dia akan test resistance yang berikutnya. Yang kedua adalah USD Kanada. Okay, USD Kanada kita nampak trend dia adalah buy. Bila buy ada dua benda je, buy ada support ataupun break. Tengok contoh sini dia nampak break. Dia bila break saja semalam, jadi kita akan cari peluang untuk buy balik ada area sini. Selain pada itu kita takkan buy. Okay, next pair adalah AUD USD. AUD USD ni saya dah share dah saya punya entry dekat wall. Okay, boleh tengok dah share entry seminggu ni punya entry. Betul, ni adalah minggu ini punya entry, dah 100 pip. Jadi tahniah siapa yang follow. Okay, next goal emas. Emas adalah kegemaran ramai. Okay, kalau kita tak pandai nak trade emas, kita tak payahlah buat kelas emas. Jadi bila ada kelas emas, percuma itu datanglah, kan tak kena bayar pun. Okay, yang atas ni adalah minggu lepas punya. Yang ni adalah entry minggu ini punya. Yang paling baru latest, dia kata sini break sini, jadi sell limit semalam. Entry kena pun break atas. Jadi kita pun dah takut sebenarnya. Kita takut dia test resistance atas ni. Jadi alhamdulillah hari ni dia kembali ikut trend asal, iaitu sell. Jadi kita set and forget. Jadi time bila kita nak keluar, okay, time bila kita keluar, kita kena kira risiko kita. Kalau 5% risiko kita, okay, kalau kita nak keluar pun mestilah minimum 5% juga apa yang kita risikokan. Sekian dari saya. Sekarang saya berada di Ipoh. Esok hari perkahwinan adik saya akan berada di Ipoh sampai 19 hari bulan. Jumpa nanti di Kuala Lumpur pada 20 hari bulan. Sekian dari saya, Dukun Forex. Terima kasih.